Okay, contohnya terangkan ikatan yang terhasil antara H dan Cl. Okay, so H ni kita boleh tahulah dia ialah bukan logam, tapi just to make sure kan, nak buat one by one lah. H ni ada 1 elektron, klorin ada 17, so 2, 8, 7. Susunan elektron masing-masing. Okay, so hidrogen ni tak payahlah nak fikir-fikir sangat kan, oh ni kumpulan 1, teacher logam ke? No, hidrogen ni bukan logam lah, so ni bukan logam, ini pun bukan logam. So maksudnya kalau bukan logam dan bukan logam, dia ialah ikatan covalent. Okay, now dari sini macam ni tau, method dia macam ni. Okay, so dia different sikit daripada ionic, di mana kalau H ni kita fikir macam ni, H ni dia punya elektron, susunan elektron dia 1 kan, so dia kena ada berapa lagi untuk stabil. Maksudnya dia lagi dekat dengan 2 kan, dekat lagi 2 pada 8 kan, so dia memerlukan lagi 1 elektron untuk jadi stabil. Okay, how about klorin? Klorin pun memerlukan berapa? Nak jadi 8 lagi senang, so dia memerlukan lagi 1, so dia tulis 1 macam ni. Okay, so after that baru kita tulis dia punya formula, so jadi HCl. Ni formula dia. Okay, alright. So sekarang kita boleh huraikan. Okay, huraikan dia. Before that, lukis dulu. Okay, cara lukisan covalent ni berbeza, dia mencabar sikit berbanding dengan ikatan ion. Okay, tadi H ialah 1 Cl 2, 8, 7. So now kalau kita lukis, jangan lupa ni lah kita punya hidrogen, nukleus kita. Kita buat macam tu, and then Cl ada 3 petala, 1, 2, 3. Okay, sekejap ni siapkan dulu. So kita buat yang klorin ni X 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7. Macam tu. Okay, sekarang ni kita buat yang ni belah sini 2 lah, ni 1. Okay, sekarang ni kita kongsikan. Kongsi maksudnya dia akan overlap. Okay, maksudnya nanti kita akan draw jadi macam ni. Okay, so sekarang klorin akan share 1, hidrogen akan share 1. Macam tu. So ini lukisan kita. Okay, so jom kita cakap. Atom H mempunyai susunan elektron 1. Tulis full tau, tulis elektron macam ni, tulis full. Okay, so kita kata atom H memerlukan 1 elektron valence untuk mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Okay, so atom Cl pula. Atom klorin mempunyai susunan elektron 2, 8, 7. Atom Cl memerlukan 1 elektron valence untuk mencapai macam lagi buruk lah dia betulkan. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, dan kita faham ada 1 atom H berkongsi 1 elektron valence dengan 1 atom Cl. So yang terbentuk ialah 1 ikatan covalent tunggal terbentuk. Meaning to say, sebatian yang
terbentuk ni ialah suatan kovalent HCl. Yay. Okay, next. So boleh juga tengok contoh 2 ni. Okay, contoh 2 kita ada. Okay, sekejap kita buat kat new page lah. Right, so contoh 2, let's say dia bagi W 12, M 6, Z 19, 9. Uraikan ikatan yang terbentuk antara W dan Z. Okay, Sarah boleh pause video ni, lepas tu boleh try. Okay, lepas tu check jawapan. Okay, and then jom check. Kalau ikut step tadi, kita kena buat apa? Tulis nombor susunan elektron dia dulu kan. So, dia jadi 2, 4. Z pula ada 9 elektron. Maksudnya susunan elektron dia ialah 2, 7. Yang ni kumpulan 14, yang ni kumpulan 17. Both are bukan logam. So, maksudnya ikatan kovalent. Okay, so sama-sama check W ni dia 24. 24 maksudnya dia perlukan lagi 4. Perlukan lagi 4 untuk stabil. Manakala Z memerlukan lagi 1. So dia jadi formula WZ4. Okay. Okay, now. Okay, maksudnya kita akan lukis macam kena ada idea dulu. Z ni ada 4. W ni ada 1. Okay. So tadi W 24, Z 27. 27. Okay. So W ada 1, Z ada 4. Okay, now bawah sikit lah. Okay, alright. Lepas tu kita ke Z pula. Z basically akan ada kat kiri, kanan, atas, bawah. Macam tu. Okay, and then kita akan ada 2 shell. 1, 2. Buat overlap. Macam jauh sangat pula. Lah, lukis dulu. Okay, sekejap. Buat overlap macam tu. Okay, guna pensel lagi senang lah ni, sebab macam susah sikit nak control pakai tablet ni. Okay, alright. Buat macam ni. So sekarang barulah kita isi. Okay, Z ni ada 1, 2, 4, 6, 7. 7 gabung dalam ni. Macam tu. So yang ni bersama 4, 6, 7. 4, 6, 7. 6, 7. Lepas tu yang W ni ada 4 kan, dia punya balance. 3, 4. Dah, ni lukisan dia. Okay, now as for the huraian, kita boleh cakap perlu susunan elektron. Atom W mempunyai susunan elektron 2, 4. Lepas tu atom W memerlukan
4 elektron valence untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey. Atom Z pula. Atom Z mempunyai susunan elektron 27. Atom Z memerlukan 1 elektron valence untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okay. So kita nampak kat sini kan, tunjukkan. Okay, yang ni share 1, Z share 1, W share 1. Ni pun sama, ni pun sama, sama kan. Maksudnya each share 1. So kita panggil ikatan kovalen tunggal. Tapi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. So maksudnya kita akan membentuk 4 ikatan kovalen tunggal terhasil. Okay. Now sebatian kovalen tadi WZ4 kan, WZ4 terbentuk. Okay, yang latihan ni nak minta Sarah try and then please submit your answer. Okay, as homework. Okay, sini contoh lah latihan C12 and 6, D16 and 8. Okay, huraikan ikatan yang terhasil antara C dan D. Okay, cuba try. Kita I will check. Okay, lepas tu ni lah buat semua ni. Maksudnya dari susunan elektron, lepas tu decide dia ikatan apa, lepas tu boleh buat dia punya formula, dapat apa, lukisan dan huraian ni. Okay, so try buat lengkap macam tu, ikut strategi yang tadi tu, strategi yang dekat ni, strategi untuk menyelesaikan soalan ikatan. Ikut tu. Okay, alright. Nanti boleh hantar, submit and I will mark lah. Okay, alright. Aside from this, kena tahu juga perbezaan antara sifat fizik dia. Okay, dua-dua ni sifat fizik dia berbeza. Okay, jom. So masuklah perbezaan sifat fizik sebatian ion dan kovalen. Okay, so kita akan bahagikan antara dua, kita buat table lah, senang kan. Sekejap, pula lah sebatian, kata ionik lah, ion versus kovalen, gitu. Okay, so kalau dari segi keterlarutan dia, so the first factor would be keterlarutan. So ionic equation pula dah. Sebabnya ion ni dia, first one is dia larut dalam air tau, larut dalam air, tapi dia tak larut dekat mana, dalam pelarut organik. Okay, kalau kovalen pula terbalik, dia larut dalam air tapi tak larut, Allah Akbar, silap, terbalik, maksudnya tak larut dalam air. Senang. Okay, kadang cakap tak sama macam tulis kan. Okay, dia tak larut dalam air tapi dia larut dalam pelarut organik. Pelarut organik. Okay, next.
Kalau kata pasal takat lebur, takat didih dia pula. Okay. Now, from takat lebur, takat didih ni, kita kena faham dia punya ikatan. So, anytime a question ask about takat lebur, takat didih, ni tak semestinya chapter ni je tau. Chapter yang lain pun boleh apply juga tips ni, okay? So, whenever question ask about takat lebur, takat didih, your answer must include ada 3 benda ni. Okay, first one is nama ikatan. Lepas tu kekuatan ikatan tu. And berapa banyak tenaga haba diperlukan. So make sure ada 3 benda ni baru dapat full marks. Okay, so macam mana tu? Okay, so contohnya ikatan ion ni kan, we know that dia ialah bonded by daya ikatan elektrostatik kan. So start with that dulu. Okay, so nama ikatan dia kita boleh kata, sekejap, takat lebur, takat didih dia, first is dia tinggi. Dia tinggi, kenapa? Kerana okay, dia tertarik, huraian kita kena ada, first one is nama ikatan. So tertarik dengan daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okay, so sekarang kalau kita perasan, kita dah bagi tahu nama dia and also dia punya kekuatan. So point number 1, point number 2 dan so kalau benda tu tarikan dia kuat, maksudnya susah lah nak break them apart kan. So maksudnya kita memerlukan tenaga yang banyak. So in return, banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Macam tu. Okay, so 3 point ni kena ada. Kalau tak dapat markah. So yang ni lah banyak tenaga haba ni. Point dah ada kan. Okay, cuba kita try untuk covalent pula. Covalent punya takat lebur, takat didih dia rendah. Why? Because dia tertarik dengan daya tarikan van der Waals. Okay, van der Waals. So van der Waals ni dia lemah. Yang lemah, kalau lemah maksudnya senang lah nak putuskan mereka berdua. Kalau senang putuskan, kita boleh kata sedikit tenaga haba diperlukan. Kan? Untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Okey. Sekejap, cepat. Tak boleh. Okey. Last one, aspek yang terakhir kita boleh sekejap. Sini. Lepas tu sini. Okey, jom. So kita boleh kata pasal kekonduksian dia. Kekonduksian ni kekonduksian elektrik. So whenever soalan tanya pasal kekonduksian, dia sama ada ion bergerak bebas ataupun elektron yang bergerak bebas. Ingat, kekonduksian elektrik dia depends on 2 benda. So kena ada pembawa cas tau. Pembawa cas ni boleh jadi in the form of ion ataupun elektron. Okay, so ion ni macam ion bergerak bebas kan, biasa dengar lah. So kalau dia ada bergerak bebas, so kalau ada antara 2 ni, maksudnya dia boleh conduct elektrik. Okay, tu je. So sekarang ni kalau ion, ikatan ion, sebatian ion kan, sebatian ion dia boleh mengkonduksikan elektrik. Kenapa? Kerana
dalam keadaan lebur atau aqueous. Okay, so dalam pepejal tak boleh sebab pepejal dia tak ada ion kan, tak ada ion. Kalau di pepejal dia macam keras lah, kalau jadi lebur atau aqueous maksudnya dia dah jadi ion. Okay, so kerana apa? Kerana terdapat ion bergerak bebas. Okay, so macam kita boleh tengok lah, kalau keadaan pepejal tak boleh sebab apa, contohnya NaCl. NaCl, kalau kita kata dia pejal, maksudnya dia hidup macam ni je, dia tak pecah. Kalau lebur atau aqueous kan, lebur dia pure macam ni, ni lebur. Okay, versus aqueous macam ni pula. Aqueous tu dia ada air, maksudnya ada ion OH- and H+. Ni pun boleh conduct elektrik. Okay, so ni yang pepejal tak boleh conduct. Ni boleh conduct, ni pun boleh. Kenapa? Yang ni tiada ion bergerak bebas. Meanwhile yang ni ada kan, ada ni pun ada juga. Okay, both ada. Alright, so awak ini tidak boleh conduct kan. Kenapa tak boleh conduct? Tidak boleh dalam apa-apa keadaan. Kenapa? Sebab dia bukannya wujud sebagai ion tau, maksudnya dia wujud sebagai neutral molecule tau. Kerana kalau sebatian covalent ni wujud dalam keadaan ataupun wujud sebagai molekul neutral. Okay, so dia sebagai molekul neutral, ataupun long story short, you could just say dia ada ion bergerak bebas, tu je. Okay, so these are the differences between ikatan sifat fizik sebatian ion and covalent. Okay, so nanti you can revise, and also tadi jangan lupa untuk buat this homework. Okay, homework, and also paper 1 and paper 2 kan, pada kita punya trial question state kan. So that one also. Okay, and then let me check. Alright, so see you in 2 weeks next week no class, so more homework lah. Okay, alright, thank you.